Kita sekarang ni berada dekat KLIA Terminal 1. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi domestik je. Domestik ya? Pergi Tawau, naik Firefly. Tapi corporate by Mas kan? Tapi share coach dengan Mas. So tak tahulah servis dia macam mana seperti ni. Sekarang ni kita nak check in bag, drop luggage. So tengok tadi Robi. So let's go. Flight ticket under Firefly, share coach dengan Malaysia Airlines punya flight. Drop bag dekat sini lah. Kat sini tempat untuk kita check in domestik. Kita ada dua kaunter. Satu kaunter yang ada staff yang assist. Terus satu lagi kaunter untuk yang self check in ada juga kat sana. Dekat ni first time aku naik Firefly untuk ke Tawau. Kita kena ada staff lah untuk assist. Semoga dipermudahkan. Amin. Sekarang tengah queue untuk buat check in bag. Memandangkan hari ni weekday, tak panjang sangat. Waiting time dalam lebih kurang 5 minit, 5 ke 10 minit. Tapi make sure untuk check in ni kena sediakan IC lah for Malaysian punya ni domestik. So I think tak perlukan pasport, perlukan IC sahaja. Standby siap-siap. Kalau family, sebab kita orang ada bawa seorang 5 years old, bagi je siap-siap dekat orang yang person in charge, bagi semua IC and then nanti senang untuk dia punya proses. So just tunjuk je IC dan nanti dia akan proses tiket lah. Ada cubaan penolakan tadi sebab kita orang beli dengan Firefly. So bila staff check tu, dia cakap dulu tak dapat. Lepas tu kita dapat balik lah. Apa yang kau merepek ni? Okay, so kita dah dapat dia punya tiket ke Tawau, Sabah. So biasa orang pergi ke Kota Kinabalu. Sekarang ni kita nak pergi mana? Tawau. Pergi makan. Ali, kita pergi makan ke? Okay, let's go. So, kita orang berada dekat kedai Kiochon. So boleh parking kat sini dia punya troli. And then kita orang nak masuk ada tester lah. Tester lah. Eli, sedap tak? Good. Okay. Alright, thank you lah. Okay, so let's take a seat first. And then kita order lah je. Kalau nak order, so pergi je kat kaunter. Nanti dia akan bagi QR dengan sekali dengan tag terus. Tak payah beratur kat kaunter lah. Walaupun kaunter tak ada orang, tapi benda ni memudahkan kita lah. Let's order first and then wait for the food lah. 31 A, B, C. Okay, kita dah pernah naik Mas Airline ya? Masa first time kahwin. Cuba tinggal flight. Yes, yeah. So this is the second time lah. Kita beli Firefly, tapi dia share cost dengan Mas lah. So katanya meal include, tapi random lah. So kita tak tahulah apa yang kita dapat. Sekarang ni kita makan dulu apa yang ada kat Kiochon. And then kita terus masuk ke gate dah lepas ni. Okay, makanan dah sampai. Alright. Total untuk ni saja RM37. Ada nugget, chicken, boneless and zero coke. So let's eat. Ali jom makan nugget. Bismillah. Oh. Alright, so kita dah selesai makan alas perut dekat Kiochon. So sekarang ni kita nak pergi cari ATM untuk keluarkan sedikit cash, cari barang sikit, sunblock. Kemudian kita akan ke pulau. So better to prepare some of those things lah. Alright, let's go. Okay, kebetulan dekat KLIA hari ni berapa bulan? 16 bulan 6, 18 ke. So ada event Lego. So boleh dah lepak-lepak sini kejap sementara menunggu flight. Okay, kita dah baru sahaja melepasi. Lepas ni pergi ke gate B berapa? B1, B10. And then what? Playground. Buat choir. Apa tu Li? Color blocks. 10, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
So sekarang ni kita masuk gate. So gate kita dah buka, open. Alright, so kalau kata bawa budak umur 12 tahun ke bawah, so untuk Malaysia Airlines dia bagi priority lah. Okay. For those yang tak ada single, so dia akan beratur biasa. Alright, bye bye. Let's go. We are boarding to Malaysia Airlines. Kita business class. Business class. Tengok, tak ada orang pun, tengok. So kita orang. So mana-mana family yang bawa kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah, so dapat priority. Ini Malaysia Airlines punya istimewaan lah. Alright. Kita orang order Firefly, tapi dapat mask. Okay. So dia ikut niat je lah. So we are boarding now. So see you in Tawau. Alright, thank you so much sir. So we are the first in the cabin. Korang dapat? This one. Okay, let's go. I don't know. Apa yang ada apa ni? Oh. Buka. Ada apa? dapat dah. Dapat colour. Show apa? Wow. Yay. Okay, so ni dapat seat dia. So aku tinggi lebih kurang dalam 180, 179 macam tu lah. So rapat lah. Tapi okey lah, 3 jam punya flight. Dia ada tray, dan dia ada tempat letak phone. Magazine ni dekat sini. Letak phone, kalau nak charge saya sambung kat sini. Type C. And then yang biasa punya, so letak kat sini pun, tak payah pegang. Okay, very nice. Untuk majalah lah. Right, very nice, very nice. Ali, what do you got? Roti, okay. Cha-cha chicken. Di cha-cha chicken. Cha-cha. So yang ni fish. So yang ni vegetable. Masuk dari kari fish macam tu. So yang lain sama-sama ada nuts, ada cake dan cutlery. So ini dia punya curry chicken. Alright, so complimentary drinks, satu Sprite, satu lagi apple ice. Dapat 2, 3, dapat 3. Jadi? Okay, so kalau dekat Mas, kalau korang nak minta air panas pun ada. So dia ada coffee and satu lagi dia ada tea. So dia akan bagi 3 benda tu. So susu gula, creamer bagi 2, and then gula ada 1. Alright, so tapi macam biasa lah, kalau air panas ni dia akan serve bila seat belt sign off. Kalau on, stay tak boleh lah. Right, so enjoy. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia yang juga Dah sampai. telah menikmati layanan Malaysian Ladies and gentlemen, boys and girls, Hawaii macam Hawaii. Good. please remain. Dah sampai. Balik. Bye bye. High five, high five, high five. High five. Yeah. Alright. Kita orang dah sampai Tawau. Jadi nak pergi ke hotel. Masih ada 90 minit ke Sempurna. Grab dia dalam 100 something. Ada
Dekat apa? Hotel apa? Lighthouse kan? So tengah check in. Tadi okey juga. Ni ada apa? Souvenir. So nama hotel ni Lighthouse Hotel. So daripada airport tadi, airport Tawau ke sini lebih kurang dalam sejam setengah. Dia 80 km. So cost untuk Grab lebih kurang dalam RM107 lah. Tapi nanti kalau search itu Bataras kan, dia ada banyak Bataras. Make sure pilih yang paling dekat tu. Kita punya room 306. Yeah. Okay. Okay, jom. 306. Sini je. Share room tour untuk first night. Untuk harga 350 bilik macam ni. Okey lah kot. Kan? Kira bilik budget. Cakap Korea. So toilet dia, dia ada satu toilet, ada tempat mandi. Dan ada wardrobe kat situ. Cermin, ada tangki. Amenities dia bagi apa? Sikat rambut. Shower cap. Tak tahu apa. Tu ada sabun, shaver, toothbrush, shampoo, coffee dengan tea. Ada TV, mengikut baju. King punya bag. Dan ada picture. Oh, dia tak ada ni. Do not open. Okay, tak boleh open dah. So tak tahu macam mana dia punya view dekat sana. Basically macam port lah kot. Nanti esok kita review. So kat sini ada meja kerja. Dan kat sini ada snack. Snack and soft drink are complimentary. So boleh ambil semua lah. So ada tisu, ada kertas, ada menu kalau nak order, ada pencil. Macam ni kan? Okay. So katil. Adik, Let's go. Alright. So sekejap lagi kita nak pergi makan. Kita solat dulu. Nanti kita review makanan dekat satu restoran ni. So let's go. Okay, so sekarang kita nak pergi cari seafood. Seafood yang ni kan? Seafood yang apa? Yang mentah lah. So sekarang kita dekat area pasar Bataras. So kita nak cari seafood apa? Seafood ni. Seafood mentah. Tu. Oh, dia siap boleh masak dah with cook tu. Oh, dia siap boleh masak. Dia masak terus. Okay, so kita nak try seafood yang dimasak siap-siap. Memang untuk makan. Hygiene restaurant. First kita tanya dulu. Halal tak halal? Halal okey kot. Oh, ni dalam ni. Oh, so Ini big. small. Oh, masak butter. Tu Udang lipat. udang lipat. Maksudnya tadi tu udang lipat. Wow. Oh, tangkapan malam ini kita dapat lobster. Berapa harga? 148 ekor. Masak apa? Butter basah. Oh, okey. Jom. So kedai dia nama Sea View. Dia Bataras punya market. Oh, ha 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 ha. Kita ada nasi goreng, telur, tom yum, Lobster. Lobster. ale.
mati ke kepala dia? UFO. Adi tengah makan leri. La la la. Banyak makan. Oh, mama ini spin dah. So tadi kat sini ada tali. So tali ni dia guna untuk apa filter ya. So dia orang ambil air daripada laut and then Tali tu dia tarik-tarik. tarik lah. Tarik filter tu. So wayar ni daripada laut. Lepas tu dia akan terus ke restoran. So itulah. Jimat lah, tak perlu guna air saluran. So dia boleh je guna terus daripada laut. So itulah kreativiti orang Sabah. Okay, settle makan lobster. Kena ketuk berapa? 200? 200 kan Jona? 200 hari malam pertama. Hotel Sipadan Inn tu famous, tapi tak ada seorang pun yang reveal area tu tempat berkumpul budak-budak meminta sedekah dibandingkan dengan lighthouse yang lebih selamat. Menurut pemandu Grab, kanak-kanak yang meminta sedekah di sini dipercayai daripada komuniti stateless, bukan Sabahan dan bukan juga Filipino. Kalau korang nak berjalan dekat area Bataras ni, make sure berwaspada dengan pickpocket dekat area situ. So kita orang daripada sana, so cross ke sini and then on the way ke hotel lah, jalan kaki. So kalau naik kereta lebih kurang dalam 4 minit 4 kali 5 minit. Cost lebih kurang dalam RM4 tadi. So balik kita orang jalan kaki lah, untuk menurunkan balik apa-apa yang kita orang makan tadi. Banyak juga. So balik dalam lebih kurang dalam 100 meter je kot. 10 minit lah, 10 minit jalan. So at least kita orang selesai. So balik hotel je terus tidur. Esok kita try cari sunrise dekat rooftop. Kita tengok macam mana lah. So nantikan episod 2. Alright, let's go. Perjalanan kami di darat berakhir di sini. Dalam episod seterusnya, pengembaraan diteruskan di lautan apabila kami menaiki bot menuju ke resort seterusnya. Kami juga akan kongsikan keseluruhan proses daripada hotel ke jeti sehinggalah menaiki bot. Dan yang paling menarik, bagaimana kami boleh mendapat layanan VIP daripada servis biasa kepada pengalaman langsung yang kami tak sangka. Jadi jangan lupa subscribe supaya tidak terlepas episod seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.